Saya Dr. Famsida Reddy, pakar perunding hepatologi dan pemindahan hati. Jadi saya akan bercakap tentang bagaimana untuk mengekalkan hati yang sihat. Jadi tip utama adalah kita perlu mengekalkan berat badan yang ideal dan kita perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat serta mengekalkan diet yang seimbang. Dan perkara ketiga adalah kita perlu melakukan senaman secara berkala hampir 45 minit sehari. Dan yang keempat adalah pesakit seharusnya tahu had selamat pengambilan alkohol atau mereka tidak sepatutnya minum alkohol. Yang kelima adalah pesakit tidak sepatutnya mengambil sebarang ubat herba atau ubat yang dibeli di kaunter. Dan yang keenam adalah pemeriksaan kesihatan secara berkala perlu dilakukan. Dan sebagai sebahagian daripada pemeriksaan kesihatan tahunan, sila berunding dengan pakar hepatologi di hospital berdekatan dan dapatkan rawatan yang sesuai.